Selepas video Auto Life Insurance, follower saya ada tanya, bila boleh beli Auto Life Insurance? Jawapan mudah. Boleh mohon masa beli kereta baru ataupun selepas dah dapat kereta pun masih boleh mohon. Kadang-kadang loan bank yang approve ada term and condition. Ada condition loan approve dengan syarat Auto Life Insurance. Kalau ada condition itu, kita mesti settle dengan bank sebelum kita ambil kereta. Kalau loan approve tanpa insurans Auto Life, kita boleh ambil insurans Auto Life bila-bila. Maksudnya, jika loan anda tanpa insurans Auto Life, anda boleh ambil selepas dapat kereta. 1 tahun pun boleh, 2 tahun pun boleh. Tak ada masalah. Bila-bila pun boleh. So, for my suggestion, jika boleh, tolong ambil insurans Auto Life. Kita tak tahu apa akan berlaku pada diri kita. Jangan beli kereta sampai menyusahkan keluarga kita. Jika ada apa-apa pernyataan, boleh komen-komen di bawah. Abang Song bukan sekadar jual kereta. Saya jual servis dan kepercayaan. Kita jumpa lagi.